Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang guys. So petang ni aku nak pergi tahan tajuk dengan jaring. Hari ni aku gerak solo dah lewat ni pukul 6 lah sini. So malam ni mungkin camping lah, mungkin solo camping. Tapi kita pasang dulu lah sebab dah lewat kan. Pasang tajuk, pasang jaring dulu. Malam nanti baru kita pasang kemah. Okey, jom turun sungai hari ni. Tapi tengoklah, mungkin aku bawa anak aku kot tidur sini malam ni. Sebab tadi dia call, dia nak ikut. Tengoklah malam ni, mungkin anak aku pun tidur kemah. Alright, jom kita turun sungai hari ni. Yang pertama kita tahan kat sini. Okey, beres. Yang kedua tahan sini. Alright, yang ini kita tahan sini. Buat dalam sikit. Oh, air laju. Air surut tapi keruh. Terus dengan gigi. Enjin 5 horsepower je. Oh. Air ni hujan balik hulu ni, tapi hujan tak besar, hujan kecil je. Dia keruh. Air cetek tapi keruh. Rehat jap. Nak tahan jaring sini ni, lubuk ni. Kita minum dulu susu. Bismillahirrahmanirrahim. Penat juga seorang-seorang. Tahan sini dulu satu. Tahan jaring dulu. Jaring 3 inci. Batu dulu. Okey, alhamdulillah siap satu jaring. Jatuh lagi. Suasana petang. Banyak lagi ni tajuk ni tak siap ni. Tak tahu berapa banyak boleh siap petang ni. Jaring baru satu pasang. Redah jeram lagi. Ini kita tahan dekat sini. Lubuk ni nak tahan jaring ni. Ada satu jaring ni. Dapat 2 tas jaring pun jadi lah. Ini jaring 3,5 inci. Harap ada lagi lampam sini. Si batu dulu. Okey, siap. Jaring yang kedua. Beres. Banyak lagi ni tajuk ni. Okey guys, alhamdulillah aku dah siap pasang semua sekali. Hari ni pasang tak banyak. Hari ni dalam 50 batang tajuk je. Jaring ada 2. Itulah kalau ada sempat satu lagi pasang satu lagi. Kalau tak 2 tu je lah. Okey, so kita rehat juga, kita lepak dekat atas tu. Gelap sikit kita turun. Kalau ada hasil kita ambil. Lepas tu kita cari pot untuk pasang kemah pula. Okey, stay tune. Jaring yang ketiga. Masih 4 pun tahan. Gelap lah. Okey, jom kita turun slow-slow. Tengok, harap-harap ada rezeki lah. Gelap-gelap ni. Ini kena. Jom kita tengok. Oh, tu dia. Kita tengok ikan ni. Baung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saiz. Saiz. Memang syok saiz dia ni. Sudah baik. Saiz gorgon. Ini dalam 800 gram ni. Alhamdulillah rezeki. Syailu. Ini ni apa ni? Kita sebarau ni. Bau ke sebarau. Kita tengok kenapa ni. Macam dia main. Kenapa? Anak baung patutlah. Anak baung. Lepas lah. Hijau. Patutlah habis umpan banyak. Saiz ni kacau. Saya ni sebab mana sudah ni. Boleh buat makan ni. Kuning.
Rezeki yang kedua. Okay guys, nampak gayanya 2 ekor je malam ni. Besok pula tengok hasil dia. So ni dah hasil dah 2 ekor. Ini dia. So sekarang ni aku nak pergi pasang kemah lah. Tapi tadi anak aku telefon, dia nak ikut tidur. Mungkin balik kejap, ambil anak aku, lepas tu kita tidur lah. Kita pasang kemah. Dia nak rasa tidur dalam kemah dalam tepi sungai. Okay, kita pasang kemah dulu. Okay guys, so sekarang ni aku nak dirikan kemah. Aku bawa Hero. Ni dia anak aku. Ni dia anak aku. So kita orang nak buat kemah. Lepas tu kita orang mancing malam ni. Tengoklah kalau tak hujan, kita orang boleh mancing. Okay, jom kita buat kemah. Tidur dalam kemah hari ni. Anak aku pun nak rasa tidur dalam kemah. So kita layankan aja. Okay. Pasang kemah. Okey, dah siap. Okay. Beres. Panas lah. Tu dah anak aku. Hari ni pakai tilam angin. Lepas tu kita ada ni pula, isi batu sikit. Ni kipas. Ada kipas sikit. Isi batu. Ini ada kipas ni. Isi batu. Tutup. Ini putus lah tu. Tak apalah. Pulak putus. Try hidupkan ni. Tu dah. Ini hidup. Okay. Angin. Nampak dah keluar angin ni. Tu dah nak makan. Berapa tu dek? Seayam. Beli kat mana? Bekas hari dia dengan ibu? Abang yang beli. Abang beli kat mana? Dengan siapa? Beli dengan ibu tu. Ya? Kedai. Kat kedai. Okay guys, so sekarang ni aku nak masak dulu. Tak tahu nak masak apa ni. Nak makan tak? Baju lapar lagi? So anak aku berlapar. So adik ni dah makan. Adik ni ada bekal. Aku tadi tak makan tadi. So aku rasa nak masak odeng. Nak makan dengan odeng tak? Odeng lah. Okay, so mesti kita set up dapur. Buka api. Alright. Pertama sekali, macam biasa, kita masak air dulu. Nampaknya dah masak dah air kita. Air pun dah masak. Tu dia. Tutup api dulu. Kita buat kopi. Dan dulu air panas. Kita bancuh dulu kopi keluar. Abang Zee nak kopi? Adik tak nak kopi? Adik tak nak kopi? Adik? Adik tak nak kopi? Tak nak? Tak nak. Ayah dengan Abang Zee lah. Okay. Sekarang ni kita buat odeng. Lapar ni. Ni. Buat odeng. Pakai perencah ni je. Buat odeng dulu. Cukup tak cukup ni? Tak cukup, tambah lagi. Okey. Mushroom. Anak aku tak makan mushroom. Aku dibantai mushroom. Mushroom. Okay, banyak lah. Paling kot. Tak mushroom. Tak ketul-ketul terus. Baby corn. Ni yang penting ni. Sosis. Abang Zee nak sosis? Dia nak sosis? Nak. Buat banyak sikit lah sosis. Aku tak habis ni. Simut 5 dalam 1. Alright. Tu dia. Odeng. Makan odeng dalam hutan, mate. Taruh lagi. Ni.
Pun sedap ni. Aku tak habis ni. Tak apa, makan slow-slow. Siap basuh dah. Ketul-ketul kau. Mana nak cari tak? Seordeng dalam lautan. Beres. Kodeng ni kejap je masak ni. Tu tutup. Tu dia. Minum kopi dulu. Tu dah minum air kotak, air laici. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Layan. Sementara tunggu kodeng masak, kita setting mancing dulu. Ini pakai cacing ni, pakai umpan busuk ke apa. Nanti tak daya nak tidur dalam kemah. Tengok odeng kita dah timbul lah tu. Lempah odengnya. Masak odeng hari ni. Dah panas ni. Boleh dah ni. Okey, siapa nak? Abang Zin adik, nak? Odeng? Siap dah. Sekejap. Sekejap. Payahlah. Abang Zin nak semua? Jagung nak? Apa nak odeng? Yelah, ni odeng lah ni nama dia. Sayur nak? Paling Bau macam ramen. Bau macam ramen kan? Macam tom yum pun ya. Okey, nah. Pakai toksik punya, pegang, panas. Lelok. Okey. Adik nak juga? Nak apa? Soseh? Semua Nah. Jaga, panas. Pakai chopstick. Nah. Duduk bawah. Duduk bawah di sini. Okey, makan. Ini anak Cina ke apa ni? Anak aku yang masih aku pakai chopstick. Dah, duduk, makan. Kau odengnya. Tak cukup beritahu tau. Ada tandas. Pulang mana ada tandas ni. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan selalu kena odeng dekat sungai. Okey, perut pun dah kenyang. So, kita sambung. Ini mancing jap. Mancing kejap ni. Kita labuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Kuat tarik tu tadi. Ke dah kena dah? Ke dah terlepas? Rasa macam bau tadi. Lepas dah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada, terlepas. Sayang terlepas. Memang kuat tarik ni. Ni ada makan. Ikan benda makan ni. Jangan pula kau nak sentok ni. Habis apa? Power bank habis? Kipas habis? Nanti tengok. Kecil ni. Ada ikan. Ikan benda ni. Kabur dah. Naik dah dia. Naik dah dia tu dia tilan. Naik lagi tilan. Kata dah. Dia lagi yang naik. Alamak kena potong tali lah ni. Apa ni? Tengok. Kenapa ni? Tu dia. Kenal nak ikan apa ni? Ikan ni, ikan lupa dah ikan benda. Ikan bawang pisang. Naik lagi bawang pisang. Tapi dia warna hitam ni. Alhamdulillah, rezeki. Tengok ni pula kok ada hasil. Macam ada. Ikan benda ni.
Kau bodoh. Tilan lagi naik. Oh, pokok tilan. Tilan. Tilan lagi. Tilan lagi. Nampak gayanya tak ada lagi. Strike yang keempat ni. Memang tak nak bagi strike yang keempat ni. Tengok anak aku dah tidur tu. Sekarang ni masuk pukul 3 dah. 3 pagi. Agak-agak tak ada lah. Balik bayar datang je ni. Okay guys. Nampak gayanya tak ada strike yang keempat. Dah pukul 3. Kat 3.30 lah. So aku nak siap-siap lah kemas-kemas tu tidur. Besok pagi pula kita tengok. Anak aku pun dah tidur dah. Nampak. Dua-dua dah tidur lah. Jenyak tidur. Ada pula tinggal angin. Memang layan lah. InsyaAllah besok lepas pada subuh kita masak dulu. Masak bawang tu kot mungkin. Kalau tak hujan lah. Kalau hujan mungkin kita masak lain lah. Produk ready to eat tu. Agak-agak tak hujan lah. So kita tidur dulu lah. Okay. Stay tune. Kau nampak tu. Siap ada kipas angin lagi. Itu isi batu atas tu. Sejuk babe. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. So pagi ni dah bunyi loceng. Pukul 6. Bunyi loceng. Anakku seorang ni tidur. Tapi seorang lagi ni. Ni dah. Abang Hazim dah bangun dah. Tadi sebenarnya aku terjaga bunyi kuat tadi kat depan ni. Ingat ke benda apa dalam sungai. Rupanya memerang. Pukul 6 dah ada memerang. Ada kot dalam 7-8 ekor. Bunyi depan ni macam sehingga anak-anak dia. Dia marah kot kesuluh. Okay, so aku nak siapkan apa yang patut. Lepas tu aku nak masak. Tadi alhamdulillah aku tengok ikan dalam fiber tu ada lagi 2 ekor tu. So bolehlah masak. Aku ingat dah kena bantai dengan memerang dah. Tapi ada lagi. So siapkan apa yang patut. Lepas tu kita masak pagi ni. Memerang kat situ tadi penuh. Depan ni je dia main. Jauh sekejap fiber tu. Alright. Masuk pun. Okay. 2 ekor. Kita kasi siang dulu. Okay, dah siap siang yang ni. Aku nak siang yang ni pula ikan. Kita masak. Tak tu. Hidup ke api. Lepas tu kita isi air. Air aku nak buat gulai masam tempoyak. Ikan baung. Fresh lagi ikan. Tu kita taruh tempoyak. Yang ni tak payah nak isi apa-apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat-pakat sikit. Dah. Aku nak tambah pedas lagi. Aku isi lada. Tu dah. Daun kesing. Yang ni macam biasa lah. Kita kasih konyok dia. Itu. Lepas tu kita masuk dia. Dia memang sedap ni. Kalau kena dengan ikan sungai, memang jodoh dia lah. Daun kesing ni. Cumanya bekas agak kecil ni. Jenuh jugalah aku nak kacau. Sekarang ni aku buat petai. Tu ada beli petai. Ini bau petai selambak. Jenuh petai babe. Pagi-pagi kita masak, senang tak gaduh. Breakfast dengan lunch terus. Tak ada lapar nanti. Tengok ikan, tengok tajur dengan jaring. Gerak adik. Adik, bangun adik. Makan. Makan siap-siap. Pakai baju. Puas tidur. Basuh muka. Okey, masa untuk kita makan. Tutup api. Beres. Makan dulu. Bagi-bagi ekor tu dia. Nah. Apa nak ni? Bazim. Nah, ambil. Jaga panas. Tak bawah. Aku punya. Tu dia. Kepala ikan bau. Jemput makan belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas Dari pagi dia makan. Sekejap tidur tadi. Panas ya? Ayolah. Lepas tu malam tu, pagi tu bawa ayah ni balik. Letak bateri. Letak power bank. So lebih ni jangan bazirkan. Yang ni simpan untuk mak mertua aku. Dengan mak mertua aku, dengan bini aku.
Alhamdulillah. Senang, dah ada lauk tengah hari. So anak aku dah siap. Nampak dua-dua pakai life jacket. Semasa untuk kita turun sungai. Harap-harap ada rezeki hari ni. Okey, jom kita turun sungai pagi ni. Tengok anak aku. Basuh sikit muka. Apalah. Kita tengok belah bawah dulu. Kalau ada yang kena. Oh, yang ni kena, yang ni kena. Nampak tu? Kena tu. Nampak tu? Oh, sabar, sabar. Wah, kita tengok ikan apakah ini? Oh, ikan baung. Alhamdulillah. Rezeki pertama. Jaga kaki, kaki. Rezeki yang pertama. Oh, ikan baung. Baung lah. Teruk je besar. Macam perut adik. Itu dia baung yang pertama. Alhamdulillah rezeki. Jaga sangat. Yang ini patah. Patah. Tahu lah kena apa ni. Mancing. Dapat ikan dah? Belum? Baru baru sampai. Tunduk, tunduk. Latih anak-anak menyeram. Baru naik. Lepas. Lepas. Apa kata tak lepas? Ronda sungai betul ni. Tak ada ikan. Belah atas ni langsung tak ada. Kat bawah tadi ada seekor. Kena burung ajudang. Sudah. Kena burung ajudang pula. Ni tak boleh rekod ni. Dia nampak. Cepat dia. Tak boleh. Dia patut, dia patut. Dia lepas. Terlepas balik lah. Burung rajudang. Nampak. Burung rajudang. Dah, terbang, terbang, terbang. Aduh, kau gigit aku dulu. Terbang, terbang. Beres. Nanti kita tengok jaring pula. Tunduk. Yang ni kena. Mari kita tengok saiz dia macam mana. Ikan apakah ini? Oi, 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 sabar, sabar, sabar. Alhamdulillah. Kita tengok. Rempit. Saiz rempit. Boleh pula. Saiz rempit. Apa tu bawa nak beres. Mana ikan ni? Kena? Ada kena? Oh, biawak. Biawak lari. Sini kosong terus. Bawah pokok buluh ni selalunya ada ikan. Hari ni pun kosong. Tak ada ikan Melaka. Yang tu mungkin kena. Ujung tu mungkin kena. Yang ni, ini kena. Yang ni kena. Tu apa dia tu? Biawak. Kena biawak. Kena biawak. Patah balik. Kena biawak pula yang ni. Aduh. Ada gigit. Kita tengok dia biawak. Kena biawak pula. Mana kena biawak ni? Biawak. Dia ambil ikan ni, nampak biawak. Dah biawak ni nampak. Hei. Nak pula. Hei. Besar ni. Macam mana awak ni? Kena biawak lagi. Besar. Nantilah balik lagi tengok. Jaga. Tu dia rasa ambil ikan baung tu sini tu. Yang ni kena. Jom kita tengok saiz besar ke kecil. Aku rasa ke saiz kecil ni ikan baung ni. Kena biawak pula. Ini kena ikan. Tak tahu ikan apa ni. Rasa saiz kecil ni.
kalau main gini ni. Wah, kita tengok. Banyak saiz dia. Saiz kecil selalu gini. Main tak boleh. Kalau saiz besar, main sedap dah. Kata dah, saiz ni ambil je. Kecil. Kecil sangat awak ni. Simpan dulu. Simpan dulu. Kita naik jeram slow-slow. Agak lepas lah. Lepas tu. Okay guys, nampak kalinya tak ada dah ikan. Rezeki 3 ekor ni. 2 ekor besar, seekor tu haloi kecil. Itu mungkin kita lepas sekejap gitu. Tengok jaring pula. Okey, jom kita tengok jaring. Tu ada jaring satu tu. Harap-harap rezeki lah tu jaring. Ayo boleh. Puas tengok air. Kita tengok ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan. Buang batu dulu. Dapat. Ikan. Dapat. Ui, kapal. Kita perah lampam. Ikan lampam. Ada lampam. Oh, alhamdulillah. Ada lagi sikit. Ada. Ikan. Sebarau. Ha, alhamdulillah. Oh, boleh bakar ni. Alhamdulillah. Sebarau. Kilo ada ni. Ambil air lah banyak. Alhamdulillah. Tu dia, sebarau. Apa? Ui, besarnya je. Ada rezeki. Ui, Sebarau. Tu dia, sebarau. Alhamdulillah. Nah, ambil pegang. Tak belakang. Ui, apa? 2 ekor kaloi. Kaloi. Ni kaloi. Tu pun kaloi. Kaloi. Ui, tak je. Bagi wang. Saya tembak lagi. Tu dia. Aku Kaloi. tu ada kereta. Ikan kaloi. Jaga. Sikit. Beres. Ini pun kaloi. Pasang ni kaloi. Ini kalau ada aquarium lawan. Alhamdulillah. Beres. Jaga. Ni anak kaloi. Ayah, kita masak satu kali aku lapar. Kalui lagi. Kaloi lagi. Ikan kelah jaring satu bang bang. Kaloi lagi. Kalau kelah kan best. Nak makan ni. Macam bau. Tahu kena makan dengan apa tu. Buah ke meracun? Kait buah ke meracun? Kait buah. Nak meracun. Oh ni ladang. Syah. Tak ada yang naik kurang. Tajuk dapat 3 ekor je. Yang lain tak ada. Kelampam ada seekor. Seperti ikan kaloi. Tak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lampam. Alhamdulillah. Ini dia, lampam. Alhamdulillah. Beras. Yang ini banyak ikan. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, ada temperas. Temperas lagi. Temperas lagi. Ada banyak. Temperas lagi. Sudah. Temperas saja. Untuk perkasang sedap ni. Temperas lagi. Dah ni temperas. Temperas saja sini. Habis jaring. Alhamdulillah. Hari ni macam-macam rezeki. Macam-macam ikan. Cuma ikan bawang kurang. Hari-hari biawak kena, burung raju udang pun kena. Macam-macam lah kena. Alhamdulillah. Rezeki. So kita nak turun jeram. Ini jeram. Air subur tapi masih keruh. Biasa kalau nak main jeram kat Taman Negara ke, kat mana-mana ke, kena bayar. Ni kita main jeram free je.
Jaga tau. Nak lap ni. Nak layan lap. Oh. Oh dia. Oh, pegang buat. Betul. Okay guys, alhamdulillah kita orang dah selesai tengok tajuk dengan jaring. Tajuk memang kurang lah. Ikan tak galak. Ikan baung tak galak. Jaring alhamdulillah ada juga rezeki. So ni dia. Dekat ni rezeki dia. Talui ada, barau ada, temperas ada, macam-macam ada lah. Alhamdulillah rezeki. Hari ni macam-macam ada. Kena. Biawak kena, burung raja hutang pun kena. Aduh. Okey. So sekarang ni nak pergi buka kemah. Tadi basah lagi. Ni agak dah kering lah tu. Alright, kat rumah nanti kita sambung. Okey. Stay tune. Ini dah hasil. Kalau saja. Ekor. Dekat jaring. Mujur ada jaring. Tidak jenuh. Sampai 900. Tu nampak besar. 500 gram. Kalau je banyak. Kalau sampai 3 ekor. Ada jaring tau. Mujur ada jaring eh. Okey guys, alhamdulillah aku dah selesai buat aktiviti hari ni. Hari ni camping dengan anak-anak So sekarang ni buat stok lauk lah. Tak banyak dapat. Tajuk pun memang kurang lah. Okey, so pada korang yang tengok video ni sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Korang memang the best, selalu support. Pada yang belum subscribe lagi, boleh subscribe, like and share. Arba'in TV, berkongsi pengalaman, berkongsi hobi. Okey, sekian saja untuk episod kali ini. Semoga kita bertemu lagi di lain masa. Salam satu hobi daripada aku. Assalamualaikum. Bye. Ini dah. Ini baru ni buat bakar sedap ni. Itulah buat stok bila-bila ni. Jadilah buat lauk.